Dunia Kehidupan Tu. Di sini kita berada di KD dan di sini ada kelas masakan gulai kawah. So kalau siapa nak tengok dan nak belajar untuk masakan ni, boleh ikuti video ini sampai habis ya. Daging ni saya 4 kilo daging, 1 bungkus 250 gram, 1 bungkus. Tak, risik dekat dapur 3 bungkus. Timbul, dia punya lepas kari selesai. Lepas kari, pun boleh. Tapi arwah mak ajar dia boleh. Okey. Lepas tu bawang merah 2 kilo. 200 gram. Ni saya dah saya sangai dulu. Lepas tu saya chopper. Bawang putih berapa tadi? 200. Bawang putih 200 gram. Bawang besar yang mana? Yang 2 kilo. Bawang merah 2 kilo. Disangrai, lepas tu di chopper. Chopper. Cili kering ni saya letak sikit je sebab ni cili kering pedas. 200 gram je. Tapi yang pedas. Yang pedas. Tu. Lepas tu yang ni special dia. Gulai kawah ni saya guna kunyit hidup 4 inci. Lengkuas 4 inci. Campur tu semua ya? Serai. Tapi cikgu post nanti kan? Nanti bagi resepi ya. Bos resepi tengok video pun boleh nanti. Dalam tu ada. Lengkuas 4 inci. Nanti cikgu bagi post kan? Bukan post. Jangan lapat tu. Serai 15 batang. Ambil isi dia kan? Kalau 15 tu. Ambil yang dah lembut tu kan? Lepas tu kunyit. Resepi utama dia. Apa tu cikgu? Lembu kunci. Apa nama dia? Lembu. Lembu kunci. Saya guna dalam 5 akar ni, yang akar panjang tu. Senang kan nak cari dia? Dekat Pasaraya dah ada. Dekat Kedai Aceh dah ada. Lepas tu, bukan terus blend kita sangai. Dah sangai untuk hilangkan bau serai, bau kunyit. Terutama bau kunyit kuat kan. Sangai dulu, baru kita blend. Macam warna air kita blend. Oh ni blend. Blend agak-agak Boleh besar. Okey. Oh yang temu tadi tu campuran sekali lah. Serai, lengkuas, kunyit, lembu kunci kita sangai. Tapi sangai pastikan jangan nampak warna dia macam sedar dan okey. Dekat sini sebab resepi saya kalau gulai kawah 1 kilo daging saya memerlukan sebiji kelapa. Dekat sini 4 biji saya dah renes jadikan minyak. Apa tu cikgu? Minyak. Air minyak. Kelapa. Air minyak. Dia sampai keluar air minyak. Lihat, dia jadi macam ni. Oh, kenapa saya buat jadi hitam? Itu dah lama. Kena lama. Ini kan baru. Kejap lagi kita panaskan lagi. Okey. Air perahan pertama. Kita jadikan air minyak. Lepas tu perahan kedua kita jadikan air. Hilang tadi cikgu bawang besar berapa you? Bawang besar 2 kilo, bawang putih 200 gram. Betul. Cikgu ni kena 4 kilo. Kalau 4 kilo, daging kena 8 atau 9 kilo. Berapa lah? Sekejap. Kerisik. Saya okey. Sebab 250. ni 200 gram. 200 gram sebungkus. Pakai 3. 600 lah. Kilo. Tahun lepas, bukan tahun lepas, 2 tahun lepas gulai kawah ni ada peserta saya datang belajar gulai kawah, dia duduk Subang, kampung Subang. Tapi sekarang dia niaga gulai kawah.
Dah siap. Dah siap masak daging sekilo. Dia sebenarnya kalau resepi gulai kawah asli gulai kawah. Tak, dia dah siap masak pun. Sebulan dalam 4 inci lah. Tapi saya potong sebab dia ada batu makan juga. Minyak cuma kita bawang merah, bawang putih kisah tak perlu halus sangat. Jadi cikgu campur. Tanpa saja dia tinggal je. Buat laga saja. Pak sekawan dia. Dia tinggal satu kawan. Tapi rasanya akak pernah rasa kan? Ada pindah kan? Gulai kawah kan? Lain dia rasa dia. Tapi lemang saya suka buat sendiri. Nanti. Okey. Boleh apa? Langsung. Langsung. Buat rendang ni apa? Rendang senang tapi rendang ni kena pedas. 200 gram. Akak bawa saya. Patutnya gula ni. Gula yang dah pakai nampak. Gula itu. Gambar ni. Bila dah naik bau apa dah pecah minyak cantik. Kak, bila dah pecah minyak cantik saya masukkan kulit kayu manis ni. Saya masuk tak banyak lah, 3 batang ni. Kayu manis je. Kayu manis je. Dia tak guna, dia tak main kawan-kawan. Kenapa? Kenapa dia tak masuk daripada awal-awal? Saya pun tak tahu sebab arwah mak yang ajar macam Oh, ni. resipi dia. Okey. Itu sebab Tak, tak tanya. ada saya pernah tanya mak. Mak cakap arwah mak dia ajar macam tu. Nenek ajar macam ni. Sekarang kita masukkan rempah kari 250 gram. Tapi rempah kari ni saya guna double lah. Kalau siapa nak rasa lebih kuat boleh guna babat tadi. Babat akan rasa dia. Ada api akan rasa dia tak masuk. Melayu kan? Melayu. Rempah pun dia Melayu. Tapi kalau O lagi tak rasa. Tak rasa macam mana? Dia tak bau kari sangat. Rempah kari O. Jadi dia boleh
kadang-kadang nak ingatkan cikgu kadang kat dalam kalau dia tak nampak, ambil sangat. Mana ni? Ni ada air besar sikit ya. Memang koek. Baju akak tu boleh. Jatuhkan dia lepas jangan. Oh, cikgu kalau masak yang dia campur dengan lemak-lemak ke apa? Boleh je campur. Dia macam cube. Dia sebenarnya gulai kawah saya suka daging tetel. Kalau daging mata pinang saya tak berapa suka sebab tak ada lemak. Sebab kandung. Ada saya letak dulu. Rendang itik. Naklah besok kita datang sini pada ni. Kita ambil rendang. Kita tak ayam. Ini gambar. Bancung dengan rempah kari tapi saya terlupa bancung. Oh, bancung So tadi. dia masukkan dalam kari tu. Berapa banyak? Satu sendok je. Bersihkan kan? Tapi kalau siapa tak suka, tak perlu masuk. Jangan masuk. Satu sendok. Okey, satu sendok Lepas tu dalam masakan saya sebenarnya saya tak guna itu. Saya banyak guna itu untuk racun. Ni saya letak dalam satu sendok dulu ya. Nanti kalau racun awal kemudian baru saya tambah. Habis lah kedai dah tutup. Bawang tak? Bawang boleh. Bawang boleh? Boleh tak kakak? Bukan. Tengah hari ni? Ini. Tengah hari ni dengan Baik kak, saya masuk dalam sini. ni, kerisik. Kalau kita letak beku senang, picit je dah keluar. Betul. Dia tak ada lekat-lekat. Dia tak ada lekat-lekat. Saya dah pesan dengan Cikgu Fazli malam tadi. Dia cakap, baik kakak. Rupanya ada nenek. Ini cantik lah fisik. Banding dengan yang lalu kan. Guna kerisik, saya akan guna beli kerisik brand ni. Ada brand apa tak saya beli? Lepas tu buat masak. Bawang mak bawang. Kadang ada lah. Kadang ada okey. Tak, dia nak kena kacau sampai bawah. Angin. Sekejap, sikit lagi. Ni Raya nanti semua boleh bawa gulai kawah ya. Kami nak datang ke rumah Raya. Ada selalu. Boleh ke? Kita buat TikTok Boleh. Saya yang tu ketak ni saya. Dia daripada tadi ketak. Okey. Ya. Jangan dilakukan. Sebenarnya tetap ada dan memang saya rasa teruja, sedap kerana pembikinannya lain sikit pada saya. Syukur Alhamdulillah kali ini saya dapat peluang mempelajari teknik yang baru bagi saya untuk menghasilkan gulai kawah yang terbaik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Terima kasih semua kepada anda yang datang untuk kita sama-sama berkongsi idea dengan Cikgu Mariam. Kita berkongsi idea, kita berkongsi rasa dia hari ini. Kerana saya rasa memang sedap dan terbaik bagi saya boleh bagi A lah. Dan saya rasa baru saya dapat A++ ke A saja. Saya rasa macam ni dah memang pun sedap. Alhamdulillah. Kita akan memanfaatkan resipi ni untuk jadi kita kata punca pencarian kita ataupun punca pengharapan kita. InsyaAllah pada bye. Kita dalam baru ni tu aja. Ada pelajar tu, dia dah buat jaga gulai kawah. Okey guys, alhamdulillah gulai kawah kita hari ini dah selesai dan yang pastinya sedap. Dari sini istimewanya hari ini kita kedatangan chef terkemuka ya. Okey, so hari ini kita tutup dulu video. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share dan jangan lupa ikuti video seterusnya. Nak video ni nak resepi penuh ada nanti tengok dekat description ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Enak. Jangan jangan bawa lestari. Boleh. Saya zanjikan kita punya program aktif. Kita jumpa lagi kat sini. Kita dah kadang kalau saya datang, tautan kasih kita berpanjangan. Kita Cikgu, dia memang bagi saya dia memang cikgu terbaik. Saya pernah masuk kelas dia memang cikgu terbaik. Tapi saya ni cikgu yang tegas. Bila saya mengajar saya akan jadi tegas. InsyaAllah. Bernama TV, jadi semua dapat semua satu blog. Itulah kita banyak aktiviti kita buat. Dan tahun lepas alhamdulillah kita dapat berdua tiga kejayaan. Satunya kebun kita diiktiraf dalam taraf pemerintah. Keduanya mendapat video terbaik dalam dokumentasi video terbaik. Ketiganya kebun cantik di sini. Dah. 3 anugerah yang lepas lalu.